Projek bangunan. Hmm. Dia projek bangunan tuan, tapi saya renovate office. Macam mana? Bos office. Buat renovate. Renovate apa? REV. Apa dia nak? Renovate REV. Letak short form REV. Boleh juga. Boleh juga Hmm. Ni Procom ni apa ni? Oh, nama kita. Nama syarikat tu. Oh. Saya letak user boleh tuan? Ikut lah. Manager user 2 boleh? Manager user 2 lah. Okay. Make sure hang ingat kan. Oh ni nama company? Ya. Nama company kita nama company yang kita buat? Nama company ni lah. Ya. Dah bagilah. Ya. Okay, apa lagi? Semua dah Okay. Lepas tu klik project ribbon. Select report from report scope. Sekejap. Tak ada pun. Sekejap. Visual report. Ni kat project. Tu Visual project ABC spelling. Kat sini ke? Cuba cari tengok. Ini checklist ke apa? Ini checklist ke 2.12. Checklist JKR mana? Buka checklist JKR. Yang aku buka sekarang ni manual. WBS list. Itu checklist nombor apa? Nombor 2. Work breakdown kan? Nombor 1E dah. Dapat dah 1E. Checklist 1E. Project properties. Dapat dah kan? Ni file name save pun dah. Yang mana next punya checklist nombor apa? Nombor 2. Okay, baik. Nombor 2 apa? 2 WBS list. Okay. Our scope has been listed in logical manner according to construction sequences. Buka manual. Cari tajuk WBS. Kat manual Ya. Ni Tu? define code. Bagi kod kita nak ni sequence pula dah. Sekejap. Ya. Tapi baca manual tu. Baca manual JKR tu. Cari tajuk WBS. Baca lah. Jangan terus buat kan. Baca dulu lah. Okay. Ya, WBS ni kita nak isi apa? WBS. WBS scope has been listed in logical manner according to construction sequences. All contract milestone has been included in the program.
So maksudnya Buka manual. Buka menu JKR. Ni. Cari tajuk WBS. Di dekat table content. Oh ni. Tu baca. WBS. Baca semua. Oh. WBS is the process of subdividing the major project deliverables and project work into smaller and manageable components. For Jacob project, WBS should be broken down to a minimum of level 4. Figure 2.16 shows the sample of WBS for a building project that will be used throughout this handbook. WBS is related to project case in chapter 1. Apa yang faham? Tu cawa-cawa ni kenapa? Apa yang faham? Proses. Baca lagi, bagi habis tajuk, bagi habis tajuk WBS. Sekejap bagi habis. Ini WBS list. Ya. Bina 2 blok bangunan. Projek mula. Ya. Oh, ni maksud dia kan. Apa dia? Maksud dia apa dia? Dia ibarat macam buat table of content lah. Kan? Cuba baca lagi, bagi habis. Bina 2 blok bangunan. Projek mula, prelim. Limit performance, bond and insurance, establish and remove site office.